Bulan ni saya dengan isteri saya menyambut ulang tahun perkahwinan kami yang keempat dan saya memang tahu dia nak sangat sebuah microwave oven. Jadi melalui kempen Kasih Lebaran bersama Hitachi, Hitachi telah menghadiahkan isteri saya sebuah microwave oven. Saya rancang untuk melakukan sesuatu yang lebih supaya ulang tahun kita yang keempat ini lebih bermakna. Isteri saya ini seorang yang suka makan, tapi dia selalu risau naik berat badan. Tapi dengan microwave oven Hitachi ni, fungsi superheated steam membantu mengurangkan lemak makanan sekaligus merendahkan kalori. Dan saya yakin dia tak akan risau pasal kenaikan badan. Yang tahun-tahun sudah sambutan ulang tahun perkahwinan kami adalah sekadar saya bawa dia keluar, isteri saya ini keluar untuk makan malam, dan masa dah ada anak kami pun ikut. Jadi hilanglah romantiknya. Saya memilih untuk masak kali ini kerana isteri saya tahu saya tak reti memasak dan saya yakin dia tidak akan jangka. Hai. Okey, sebelum awak dapat hadiah anniversary awak, awak kena tutup mata dulu. Alright. Kira sampai 3. You boleh buka mata. 1, 2, 3. You masak ke? Ya. Tengok tak cantik. Okay, you ready to eat? Okay, thank you. Sebelum you makan, you tahu I tak pernah nyanyi untuk you langsung. Lagu ni adalah lagu yang saya rasa sesuai untuk you. Dan saya belajar main gitar untuk awak. Awak jangan nangis. Ketika ku lemah dan keliru kehadiranmu, oh Katerinaku, kini ku bahagia di samping cintamu. Susah atau suka, kau Katerinaku, dewi cintaku, kau kesayanganku, kekal bersatu. Oh Katerina, ku genuinely terkejut sebab dia memang tak pernah buat surprise macam tu. Selama kahwin, selama 4 tahun. Sebab dia memang jenis tak romantik. I just want to tell him that I really love him and I appreciate apa yang dia buat hari ni, and I hope he will never change. Kepada isteri saya yang tersayang, Katerina, saya nak ucapkan terima kasih kerana 4 tahun yang lalu awak bersetuju untuk menjadi teman hidup saya buat selama-lamanya. Saya juga tak pernah menyesal berkahwin dengan awak dan saya harap cinta kita tak akan berakhir. I love you. Saya memang dah buat perancangan yang rapi untuk buat kejutan untuk isteri saya. Tapi usaha saya ini tak begitu berjaya kalau tidak kerana Hitachi yang sudi menghadiahkan sebuah microwave oven Hitachi made in Japan ni. Bolehlah saya tunjukkan skill masak saya kan. Saya pun hari ini begitu teruja, begitu seronok, begitu terharu. Terima kasih suami dan juga terima kasih Hitachi. Berikut adalah langkah-langkah untuk menyertai peraduan ini. Langkah pertama, beli sebarang produk Hitachi dan dedikasikan satu lagi produk untuk yang tersayang melalui satu kisah pendek. Langkah kedua,
sertakan salinan bukti pembelian dan kad jaminan serta poskan kepada alamat yang diberikan. Langkah ketiga, kisah serta ekspedisi penghantaran dedikasi anda kepada yang terpilih akan difilmkan secara profesional.